Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Bersama saya lagi, Nazo Sekisia. Hari ini kita akan membahas sebagai bertajuk Melo Blocks ya guys ya. Okay, saya belum pernah bermainkan game ini lagi, jadi let's go gang. Kita membuat karakter dulu buat nama Nazos ya. Huruf besar. Radio taken. Aduh, manusia mana pula ambil nama saya ni? Aduh, hey. Radio taken pula dah. Okay. Ini saya rasa tak ada geng. Okay. Lemak ada ikan juga Dulu dah. Okay, kita akan cari rambut geng. Tak boleh botak Saya suka botak geng. Aduh, tak ada macam mana macam ni je lah. Okay. Itu macam ni. Macam ni ya. Okay, jangan janggut geng. Janggut tak payah. Sebab saya mas fikir geng. Macam ni sangat cool. Okay. Apa ni? Oh, mak tak ada kulit hijau geng, tak apalah. Okay, save. Tak boleh ke nama sudah diambil ya. Apa nama geng? Okay. Kipas pun orang nak guna ke? Oh my god. Tahu nama apa geng? Oh lemak, betul-betul lah kipas. Betul-betul orang ambil geng kipas geng. Biar petik kipas geng. Nazos sekali lagi geng. Nazos ada tak? Biar betul. Legal sudah. Legal pula dah pensan. Nazos kalau detail ke tak boleh. Bujang pun tak boleh geng. Biar betul geng. Siapa boleh guna nama bujang geng? Biar betul. Nama apa geng? Homie ya, homie. Ada tak? Boleh geng? Boleh juga geng. Aduh, biar betul geng. Homie-ser. Oh, homie-ser pun boleh lah. Homie-ser geng. Wow, karakter sangat handsome ya. Okay, let's go homie-ser. Okay, kita melihat ini ya. Sebuah cutscene ya. Okay, apa yang terjadi di sini? Ada kupu-kupu. Hai, homie-si. Wake up. Daripada gigi geng. We need your help. Okay, memulakan bantuan saya. Jadi ya, apa ni geng? Kita nak tekan ke mana ni? Sudah lah, dia main game apa benda lah. Backup weh. Macam mana saya nak bangun ni? Tak tahu nak tekan apa geng. Oh, tekan kat bawah tu Wih, jadi kereta lain pula dah. Kereta mana pula dah hai. Okay, katanya tak baca geng. Saya nak skip. Oh, ini kereta kita geng. Okay guys, boleh lompat ni lompat. Okay. Let's go guys. Talk to shopkeeper. Let's go. Oh, finally adventure. Can you help me? Okay, continue. The blue take my glass and I can return to city without them. Okay. I see that you have no weapon. You are lucky. I have exactly what you need. Give me one you prefer. Oh, senjata geng. Okay. Saya lebih suka yang ni ya, dual wheel sebab kelihatan keren geng. Okay, let's go. Oh, let's go geng. Apa ni? Equip. Okay, let's go. Kerennya macam kesatria sejati geng. Senjata dua geng. Macam mana kita nak guna? Macam mana kita nak guna ni geng? You have no skill to blind on it. Okay, tak apalah. Macam mana ni? Macam mana kita nak lawan? Macam mana kita nak lawan ni geng? Sudah. Macam mana ni? Dia ni pun tak tahu macam mana nak attack geng. Yang punya game lah ni, tolonglah. Oh, ni apa ni? Oh, macam tu geng. Okay, let's go. Oh, apa ni? Oh, shopkeeper glasses. Let's go. Dia dah menjadi kesatria paling keren geng. Walaupun dia macam shift lock kan. Okay, simpan balik. Senyum muka sangat kerennya. Okay. Good job. Okay, we really feel. Thank you so much. If you need anything, come see me at my shop. I will get you some glass. Great deals. Okay. And then, let us start geng. Okay, strange. Intelligence, dexterity, vitality. Intelligence. Tahu benda lah. Dulu amat guys. Jadi kita tingkatkan strength geng.
Let's go. Oh my god. Mesti kita makan jeruk senjata ya. Kita akan bantai dua orang ni. Tak ada skill geng. Oh wave strike. Mampus wave strike saya geng. Okay, dia ni ada senjata juga geng. Dia pakai senjata macam saya juga geng. Dua lah. Oh lah. Semua orang suka pakai senjata macam ni lah. Aduh tak rare lah macam ni. Okay, let's go geng. Kita pergi ke sana geng. Ada dua orang geng. Ada bapak Saipul dengan G-Box Homise. Macam tu. Sikit je orang main game ni geng. Okay. Game ni masih baru geng. Your journey begin. Welcome to the city. Okay, let's go. Saya rasa nak main 30 minit ke game ni. Saya tak tahu lah. Okay, let's go geng. Welcome to the city. 33 T. What's this? Benda ni geng. SP. Okay, SP. Saya nampak SP. Ni skill geng. Oh my god. Skill lah. Okay, macam skill geng. Okay, let's go. Macam tu geng. Kelajuan Sigma. Okay, sekarang kita nak pergi ke mana geng? Speak your Captain Rowley. Mana? Macam Genshin Impact tapi versi Roblox geng. Kan tempat dia macam familiar geng. Macam Genshin Impact punya tempat lah. Tapi Genshin Impact boleh lompat-lompat geng. Okay. Benda ni refresh in apa ni? Apa ni level 3600. Pensan macam ni. Level 3600 hacker tu dah geng. Saya level 3 baru. Okay, mana satu ni yang Captain ni geng? Saya tak nampak lah. Okay, saya dah selesai geng. Tahu geng apa benda ni? Mystery. Russo. Russo. Wait a minute. Dia macam sebuah YouTuber yang apa tu? Dua senjata apa tu? Dua sport weapon shot. Okay, sama je geng. Apa benda ni? Tempat untuk disability lah. Yang benda ni macam dungeon ya. Okay, ni apa benda ni? Endless dungeon. Seramnya. Apa benda ni? Oh my god. Okay, kita boleh nak kasi keliling geng. Apa benda ni? Surgeon. Captain Rowley. Tak ada jumpa Captain Rowley ni. Ada bank lah. Lepas kita simpan. Simpan peralatan geng. Okay, let's go. What's this? Fight. Fishing jacket. Fishing rod. Kenapa kita nak memancing pula ni? Okay, saya tak tahu lah game ni. Macam saw pun ada geng. Daily reward. Okay, claim now. Damage potion buff. What's this? Ni apa benda pula ni? Ada jual senjata geng. Menarik. Dual weapon. Sword. Tremendous spirit. Russo head. Okay, cuba kita beli. Ada duit tak? Mana duit geng? Saya tak nampak ni. Mana satu duit saya geng? Saya tak nampak mana satu duit ni geng. Kalau kau nampak tak ada. Tak nampak duit saya. Dia cerah jamban mana geng. Okay, ni apa benda ni? Karakter. Boleh upgrade lagi geng. Okay, macam mana kita nak upgrade damage? Ni kah? Dexterity ni apa benda? Vitality ni apa benda? Ni apa benda? M speed. What's that? Defend enemy. Saya tak tahu macam mana nak Indo geng. Okay. Captain Rowley ni jadi jamban mana? Saya nak cari ni geng. Ni apa benda ni? Soon. Apa punya ni? Fanmade kah? Okay, fanmade geng. Slime. Tak tahu nak cari mana geng. Dia ni orang hitam ni ikut saya hari-hari geng. Aduh. Ni Soon. Saya tahu lagi mana geng. Captain Rowley Rowley dari mana saya datang tadi geng? Dari sini ya? Dari sini seramnya. Welcome to tutorial. Hilang lah. Dr. Rowley. Sebenarnya Rowley ni mana geng? Speak to Captain Rowley. Cuba kita cari ya. Sorry guys, saya memang agak noob ya sebab saya baru main ni. Saya tak tahu. Potion slot empty. Okay, and then kita Rowley di sini kah? Okay, kita bantai ni. Tak ada benda lain ya. Kita bantai ni je lah geng. Dia akan bantai slime je 24 jam geng. Bayangkan. Apa glacier sekali tu? Copper. Copper. Mana Captain Rowley? Tak ada orang kat sini geng. Mana ada orang kat sini? Tadi macam ada geng. Okay, sebab tu game ni sis tak ada orang main sebab pening game ni. Macam saya rasa game ni mahal lah kan pembuatannya sebab tengok grafik dia geng. Sangat keren ya. Cumanya agak kaku ya. Agak kaku. Entahlah, kaku macam pelik sikit lah. Tapi macam dah okey lah. Tapi walaupun kurang detail dari batu ni ke kan, bagi saya dah okey game ni.
Cuma tak ada orang main geng. Saya tak tahu kenapa. Good job. Okay, ada potion kat bawah situ. Saya tak jumpa Captain Rolly ni. Okay, boleh zoom out geng. Okay, kita zoom. Okay, welcome to city. Captain Rolly, kita cuba mencari arah sini geng. Coming soon. Okay, ada pagar di sana geng. Ada pagar dan aduh habis duration video buat benda ni ya. Tak ada lah, tak ada dash. Aduh ai. Kan mana ni? Bar. Oh my god. Bar ni masih itu ya, coming soon ya. Game baru geng. Captain Rolly, please lah Captain Rolly. Kamu di mana Captain Rolly? Ha tu. Weh, dah keluar. Boleh keluar rupanya. Okay, let's go. Kita akan keluar geng. Ada orang check kah? Tak ada geng. Okay. Nami unggur. Unggur. Ni kah Captain Rolly? Lah ni ya. Okay. Hey, you look like someone search some adventure new. Need help reduce my creature population around the city. Okay, are you interesting? Yes. Let's see your real value. Okay. Adventurer, kill 10 blobs. Return me and sure you are done. Okay, let's go. Kita membantai mereka ini ya. Teknik pernafasan ke-7. Okay, kita bedal jadi ni. Punya kita rolly kat sini geng. Okay. Saya rasa saya akan main game ni part 1 part 2 kot. Mungkin lah. Tahu lah geng. Okay, let's go. Tapi kalau panjang-panjang pula geng, taruh nanti lah macam pula tengok. Ni rusuh. Okay. Boleh drop item rusuh geng, bayangkan. Okay. Dual will reach level 3. Okay, let's go. Long wooden axe. Boleh dapat item juga item random geng. Apa ni? Scroll porter, what's that? Okay, kita cuba bedal ni sampai 10 kali geng. Okay. Teknik pernafasan ke-7. Wow. Finish. Okay, last. Okay, let's go. Okay, copper. Kita mendapatkan copper geng. Ada lagi tak cukup lagi. Okay. Saya ingat cukup dah tadi. Okay. Level up. Let's go. Hey, I'm talking about, did you know you can regenerate your health more faster if you set your weapon? Come to see me and done. Apa tu? Okay, set your weapon dah itu ya. Jadi macam mana kita nak cakap dengan dia ni? Aduh, macam mana jadi macam ni geng? You set your weapon when you are done. Okay, and then what? Tak pasti lah. Cuba kita bantai je geng. Aduh, peningnya game ni. Saya rasa sampai level ni je kot. Mungkin saya takkan bawa part tu geng, sampai sini je. Tapi kalau korang nak sangat jadi itu ya. Aduh, saya pening lah Captain Rolly ni. Kan peduli amat guys. Completed. Okay, share your weapon and then what? F4. Okay. Kebalnya ni geng. Ini kebal lah. Kuatnya. Ini agak kuat ya. Ini memang agak kuat geng ini. Ini memang agak kuat. Okay, dia ni memang agak kuat geng. Agak ngotak. Aduh. Okay, mantap dah meninggal dunia dia. Dia pertukar senjata geng. Oh my god. Okay, saya level berapa geng? Level 4 And then Captain Rolly ni kenapa tak nak cakap Saya sampai saya bantai dia ni kan. Aduh tutorial ni pun tak bergerak lagi. Agak bug ya di sini. Tapi kenapa sampai orang level 3,000 geng? Mesti ada sesuatu di sebalik semua ini geng. Cuba kita mengembara ya. Mengembara sekeliling. Ni ada lautan. Ada mancing geng. Macam ada pro player kat sana geng. Bukan orang tu. Itu hanya pelampung geng. Mana ada pelampung. What the hell. Okay guys, saya rasa sampai sini saja video kita hari ini. Sebab game ni terlalu rumit kan. Pening kepala geng. Macam mana nak selesaikan gini kan. Okay guys, saya rasa sampai sini saja video kita hari ini. Kalau korang suka jangan lupa like, comment dan subscribe guys. See you next time. Bye bye.